Saya pernah lah pergi ke surau dia tu, merasai suasana berbuka lah dengan dalam komuniti dia. Dan kalau di Vietnam ni, komuniti Muslim ni kebanyakannya daripada kaum Champa. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam kita punya podcast. So, kita tengah menunggu waktu berbuka puasa di depan restoran Hadramaut. So, kita ada masa lebih kurang beberapa minit ni. So, kita nak sama-sama. Tadi ada satu persoalan. Mana sebab kita ni dah pernah ke overseas, ke Japan, ke negara-negara ASEAN, kan? Ada tak pernah korang berpuasa tu dekat luar daripada Malaysia? Kalau saya tak pernah. So, kalau puasa ni memang saya duduk kat kawasan lah. Kalau pengalaman saya berpuasa luar daripada zon saya pun lepas saya mula-mula belajar kat universiti lah kan. Bulan puasa buka sama. So aku mula-mula rasa puasa luar daripada kebiasaan selepas masuk universiti. Kalau masuk zaman masuk universiti tu biasa kita follow geng-geng tabligh. Sebab bila follow geng tabligh dapat makan free. Dapat makan free. Sebab dulu mungkin jarang ada lah, tapi kalau yang di kampung-kampung tu jarang yang ada masjid atau surau yang ada makan buka puasa sekarang kan. So kalau nak makan free tu biasa kita follow geng-geng tabligh lah. Dapat buka puasa free kan. Umur bagi BSPM umur 18-19 kan. Macam tu lah. Sekolah memang kat rumah. Kat sekolah kat rumah lah. Kalau keluar pun datang KL family lah. So pengalaman lepas tu tak ada. Kalau program pun biasa program kita international program tak pernah lagi time bulan puasa. Travel pun tak pernah. Mungkin Mio mungkin biasa sebab Mio dia pernah keluar bermusafir 2-3 hari sebelum raya balik Mio kan. Dia pernah bermusafir ke mana tak tahu. Tapi mungkin dia kembali ke jalan, dia ingat lagi nak raya. Kalau tak ingat tak balik lah. Okay. Siap pernah jalan masa bulan puasa tak? Siap sepanjang saya terlibat tak pernah. Tapi sebelum tu ada. Pernah PDT pernah masa bulan puasa. Semasa program pun ada yang bulan puasa. Kalau macam Cik Zaidi, kita punya SUA, masa bulan puasa je dia punya PDT. PDT dia bulan puasa 3-4 hari selepas hari raya dia terus ke program. So program dia tak time raya. Ya. Time raya. Raya sekejap lah. Raya sekejap. Kalau macam batch kita orang sampai sekarang dalam 10 tahun 15 tahun tak ada kot. Masa program masa raya. Betul. Tapi macam zaman Zaidi 2005 aku ingat masa tu dia tak ada lah macam trend sekarang raya sebulan. Tak ada. Dia seminggu kan. Dia macam tu je, lepas seminggu tu dah sejuk lah. Macam sekarang ni je sebab program banyak kan. Itu kan raya sebulan, 11.5 raya. Lebih. Kadang tu dah habis bulan Syawal pun masih lagi ada jamuan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemput saya pada hari ni. Mesti jemput kau famous. Kau moderator live IG. Live IG Kabisa ke? IG Kabisa. So siapa-siapa kena follow IG. Kabisa SI Malaysia. Cari di Instagram SI Malaysia Ada nantikan live moderator dia Saudara Mio. Okey. Macam saudara Salman tadi, dia cakap tadi dia ikut tabligh. Bulan puasa kan. Saya ikut yang satu gang ni. Dia nama dia tak balik. Dia kan tabligh yang tak balik ni. Jadi saya selalu ikut lah dia orang yang tak balik ni. Pengalaman berpuasa di luar negara, saya pernah berpengalaman, merasai pengalaman tu lah. Kau punya background, kau selalu masa bulan puasa berbuka bersahur bersama family ataupun masa tu pun kau dah berpindah randah macam mana? Memang dalam family saya memang jadi tradisi yang kita akan berpuasa sekali lah. Jadi kalau siapa yang contohlah yang setiap minggu tu pasti kita akan berbuka puasa sekali. Sebab kau keluar daripada kebiasaan kau tu first time ialah keluar negara. Um, Salman tadi kan dia dekat universiti. Dia kata itu lain. Oh, maksudnya
berjauhan dari family seawalnya masa sekolah lagi sebab sekolah keluar daripada sekolah tu dah keluar daripada family lah. Jadi tapi banyak buka puasa dengan atuk nenek kat kampung juga lah. Keluar daripada kebiasaan awal Awal masa sekolah. Gambaran lain. Masa sekolah dah merasa dah. Tapi yang berbuka puasa dan berpuasa di overseas tu saya rasa tak adalah terlalu mencabar sebab dia masih di dalam Asia ni. Masih dalam Asia. Kalau kita di jauh lagi kan, mungkin di Northern Hemisphere tu, di kawasan yang macam Arctic, Iceland, mungkin siang pendek ke. Dan jadi mungkin lah lain sikit kan kita rasa, ataupun berpuasanya panjang sikit. So, mungkin berbeza lah. Tapi kalau di yang saya berpengalaman merasai suasana tu di Thailand dan Vietnam. So, yang first kali kat Thailand lah? Di Vietnam. Vietnam dulu. Tahun berapa? Saya rasa mungkin 2017 mungkin 2017. Program lah? Tak. Program sendiri. Oh, program sendiri. Yang geng tak balik tu? Yang tak balik tu. Kita balik. Geng tak balik tu. So, pergi tu ada planning ke ataupun ranjau lah? Memang ranjau pergi sana. Benda tu berlaku lagi sebelum bulan puasa lagi. Tapi memang tahu dia akan ke bulan puasa, tapi macam kita nak try lah. Nak rasa juga suasana kat sana kan. Tapi bila dah pergi sana tu, rasa suasana tu macam macam tak puasa babe. Kenapa? Sebab kita sedia maklum yang dekat sana tak ada komuniti Muslim. Komuniti Muslim tu kecil sikit. Jadi saya pernah lah pergi ke surau dia tu, merasai suasana berbuka lah dengan dalam komuniti dia. Dan kalau di Vietnam ni, komuniti Muslim ni kebanyakannya daripada kaum Champa. Vietnam So, lepas tu yang ke Thailand tu tahun yang sama ataupun tahun sama. Yang tak balik yang sama tu. Tak balik yang sama tu. Tak balik yang sama. Daripada Vietnam tu turun ke Thailand. Sampai ke Thailand lah. Vietnam, Cambodia, Thailand. Naik bas. Belum puasa ni? Belum puasa. Jadi di Cambodia seronok sikit sebab banyak Muslim. Jadi nampak suasana orang menjual makanan tu. Adalah nampak suasana sikit. Kalau sebab apa, komuniti ni tu memang dia akan duduk setempat kan. Bila pergi kat situ, kawasan tu nampak lah macam ala-ala bazar tu. Jadi macam teringat kat rumah sikit dah. Di Thailand pun, kat Bangkok pun ada komuniti Muslim di Thailand pun banyak juga. Dia pun setempat. Jadi bila ke kawasan tu, kita dapat rasa lah macam kita ni macam di Malaysia juga. Cuma di Vietnam je kita rasa berbeza macam sebab dia terlalu minoriti. Personally lah, bila kau dah ada pengalaman yang macam tu, bila kau dah ada pengalaman yang macam tu kan, adakah suasana setempat tu membantu semangat untuk kita puasa? Ya, saya memang sangat bersetuju dengan statement tu sebab puasa ni setahun sekali kan. Bila surrounding kita apa tu, keliling kita tu tak ada macam suasana nak merayakan puasa. Ada kampung, Motivasi tu kurang. ada kawasan kampung tu dia dah start dengan kejut sahur. Jadi bila ada suasana tu kadang kita macam rasa boring. Jadi macam puasa tu macam kita dengan connected dengan pencipta je. Okey. Jadi tak diraikan sesama kejiranan tu. Okey. Kita rasa macam tu lah. Kita anggap benda tu cabaran lah. Kita masuk ke komuniti yang bukan Islam ataupun yang minoriti lah. I mean kita travel. Okay, macam Dojadin. Macam ni Syam lah. Jadi Syam Kita lalukan. Okey. Datuk Cik Mamanuddin, kita punya Presiden Kabesa yang selalu bawa kita berpuasa dekat overseas. Topik kita hari ni tadi ada persoalan. Kita bola puasa ni kan. Okey. Pernah tak kita merasa pengalaman berpuasa tu bukan dalam kebiasaan kita, dan terutamanya bila kita dah banyak program ni ke luar negara, berpuasa dekat luar negara. Daripada kebiasaan. Okey. Cik dia macam mana? Cik dia pernah tak? Saya pernah. Saya banyak kali. Okey. Saya banyak kali. First time? First time masa muda-muda dulu lagi lah. Masa tu Sekarang muda lagi? Masa muda dulu memang saya selalu tapi belah Thailand lah.
Thailand. Biasa je di Thailand. Oh, sebab Cik Din Kelantan. Saya Kota Baru. Kelantan. So, mana Tiwat? Saya sampai ke Hat Nyai saya pergi. Saya pergi. Memang apa ni, food hunter jugalah, Greng. Food hunter lah. Maknanya sahur kat sini baru pergi cari makanan. Sahur saja? pergi cari buka puasa kat sana. Lepas tu Budaya tu. budaya Kelantan lah. budaya kawan-kawan masa muda lah. Selain daripada ke Thailand, saya pun pernah juga sampai ke Australia masa tu. Buka puasa Tahun kat bila sana. ni? Itu tahun masa tu saya juga dalam program belia, and then masa tu ada juga saya juga ada pengakap saya masuk sebenarnya dulu. Pengakap ni ada pergi Jambori luar negara. Masa bulan puasa? Bulan puasa. Ada terkenal sekali. Saya lupa dah tahun 80-an gitulah, saya lupa dah tahun. 80-an. Jadi punya suasana macam mana? Sana okey. Kalau di Australia pun dulu tempat dia tu lebih semangatlah, tempat dia bagus. Dengan orang-orang sana yang Muslim sana pun yang memang meraihkan jugalah bulan puasa ni. Meraihkan. Alhamdulillah. Semuanya bagus. Itu pengalaman yang tidak dapat dilupakan jugalah antaranya. Jadi siap tahun bila ni? Saya siap tahun 1988. 88. So, 88. sepanjang daripada 88 sampai ke sekarang ni 2025, kita ada kapal kita tahun depan kan, 2026 kan. Pernah tak program siap ni masa bulan puasa? Saya rasa tak pernah. Tak pernah. Siap tak ada bulan puasa. Kira Tak ada. Cuma raya ada, raya haji ada. Memang raya haji ramai. Raya Aidilfitri pun ada. Masa Aidilfitri pun ada kan? Raya keempat zaman saya. oh, tapi dia start pula raya keempat lah. Dia bukan masa bulan puasa. Raya ketiga tu kami dah finale. Raya keempat. Keempat lega ah. Raya keempat. Rasa bulan puasa. PDT bulan puasa lah. PDT bulan puasa. PDT bulan puasa tak ada. Zaman dia. Zaman Zaidi. Sekejap ada 2-3 hari yang tu. Ada saya lupa lah. Mungkin ada lah betul. Okeylah, dalam NGO kita ni, sama ada JBSN ataupun yang selainnya, mesti ada banyak program kan. So ada tak program lain yang yalah kita pergi overseas tu atas peluang, dan peluang tu juga datang bersama-sama dengan bulan Ramadan. Macam tadi Cik Din dah bagi tahu dia pernah pengakap. Pengakap ada. Pengakap dekat Australia kan. Australia. Berapa hari? Seminggu lah, dalam 6 hari lah. Itu je, tak lama. Jambori ni biasa 3 hari je, tapi dalam perjalanan semua tu bagi 6 hari lah. Partisipan berapa orang? Ramai. So yang komuniti Muslim dalam partisipan tu? Ramai juga, ramai. Terutama daripada Asia lah. Dia sebab Jambori yang saya pergi tu, Jambori tu kira world jugalah. World jugalah. So kenapa dipilih bulan puasa tu masa tak pasti sebab dia tuan rumah kan. Okey. Dia tuan rumah. Tak pasti macam mana, tapi masa tu tak kisah pun. tak risau kan? Tak kisah pun. Tambah pengakap ni kan dia lagi pengakap ni lagi sebenarnya lagi mencabar, dia nakkan cabaran. Ya. Itu ada sebab kebiasaan macam kita punya kawan-kawan apa adik-adik kita kan, kalau kita ajak pergi program-program persatuan ni, benda-benda macam ni dia takut. Takut ada program nanti bulan puasa. Nanti tak boleh tak larat buka puasa kat rumah. Jadi benda tu dia satu keunikan lah. You keluar program semasa bulan puasa. So you tak pernah rasai buka puasa dekat tempat orang. So you rasa berpuasa dekat mungkin Mio, dia pernah rasa berpuasa di tempat minoriti Muslim kan. So dia merasa satu pengalaman kelainan lah. So kalau ada program pertukaran belia bulan puasa, untung sebenarnya sebab dia unik, sebab tak pernah. Sebenarnya boleh atur. Saya mencadangkan supaya boleh atur program di bulan puasa di luar negara. Boleh. Masuk Cik Din backpackers ke? Backpackers ke boleh? Boleh. Ini Antar
surau, masjid ke masjid. Masjid ke masjid, Ada surat ke program surau, ada. acara. Boleh. Program makan free tu. Program makan free. Ha. Bagi Iyalah. musafir ni Iyalah. beriktikaf masjid ke masjid. Bertikaf masjid-masjid, tak ada masalah. Semua tu boleh, tu cantik tu. Kita bukanlah kita bukan buat program dengan masjid. Kita pergi masjid tu makan ini, besok tu kita pergi masjid lain makan pula. Kalau biasa terlibat dengan tabligh, tabligh, Tabligh kawan kita ni. tabligh memang bulan puasa Masjid ke masjid. dia masjid ke masjid. Dia tikah ke masjid. Saya pun pernah tapi tak keluar negara lah, di luar dalam negeri je lah. Saya tak keluar. Saya pernah ikut tabligh juga. Sebab just to know, kita kena ada experience tu semua dalam kehidupan kita ni, kena ada. Bagi saya memang itu antara pengalaman yang kita kena ada dalam jiwa, ada lagi hati kita. Kita kena faham macam mana keadaan di sana, macam mana keadaan di masjid-masjid situ, tempatnya berbagai-bagai gitu. Ada tadi nak cerita sikit masa raya keempat tu terus ke kapal ni. Nak share ni. Saya puasa masa kita jumpa conference dekat Tokyo setiap hari masa bulan Conference puasa. apa tu? Oh, puasa kat Japan. Okay. So, tapi tak adalah bersahur kat masjid. Kita bersahur kat hotel je. Tak lah, tapi itu ada benda kebiasaan lah. Kalau kebiasaan lah, kita bersahur awal, kita berbuka awal jugalah. Hotel tu provide tahu. Hotel provide sahur. So, kita kena bersahur sebelum pukul 3.30. Pukul 12, hotel dah beritahu lah. Kena ambil dia punya breakfast pack tu. Dekat kafe. So, kita ambil lah breakfast pack. So, kita sahur, berbuka buffet dekat hotel lah. Japan siang dia pendek sikit. Siang dia pendek sikit. Dia pendek sikit. Bukanlah, dia subuh awal, Subuh awal. pukul 4.30 macam tu. Kemudian dia maghrib pun awal lah. Pagi awal. Itu meeting. Meeting. So bila dah berpuasa tu dekat Japan dengan berpuasa dekat sini, kalau kau boleh compare kan dari segi cuaca je ataupun komuniti dia ke, suasana dia ke, apa perbezaan dia yang kau rasa masa tu yang ini yang paling mencabar lah puasa kat Japan tu? Dia bukan mencabar. Dia sebenarnya kalau kat Malaysia, kalau kat dalam komuniti ke sendiri pun, kalau bulan puasa ni kita ada satu suasana yang istimewa, kan? Kalau bulan puasa je kita ada satu macam feeling vibe yang istimewa. Perasaan yang istimewa. Sebab bulan puasa ni kita rasa toleransi orang lebih sikit, orang punya baik tu lebih sikit, orang punya sabar tu lebih sikit, orang punya rasa pemurah tu lebih sikit. Bulan puasa lah. Jadi dia pun berlaku kalau kita pergi luar negara tu, berlaku juga lah. Kalau orang Islam yang di luar negara tu tahu kita Islam dan dia tahu kita berpuasa, dia akan ada macam satu automatic punya connection. Kita puasa kan, kita buka puasa kat sini. Yang mana benda ni tak berlaku kalau kita pergi overseas waktu-waktu biasa ni, tak berlaku lah. Kau makan kau, aku makan aku lah. Apa lagi orang kita belum kenal kan. Walaupun yalah kita pergi Japan tu obviously kita bukan dalam komuniti Muslim kan, so diorang pun non Muslim tapi diorang meraihkan kita. Dia meraihkan in terms of respect lah. So, kita makan malam ni, kita makan awal sikit. Dia respect. Kita makan malam ni awal sikit sebab ada komuniti Muslim yang berpuasa. Yang kau tadi tu kau pergi tu sebagai apa? Wakil alumni. Ya, alumni. Siap lah. Conference COP. Conference of President, Council of President, Council of President. Wakil presiden. Dia wakil presiden. Wakil presiden. Tapi kenapa presiden tak pergi masa tu? Saya- Adakah sebab presiden tak pergi sebab tak nak puasa kat Japan? Bukan. Saya selalunya Pergi Jepun. Dah puas pergi Jepun? dah banyak kali sangat dah. Ke Jepun ni banyak kali sangat. Biasanya saya akan bagilah orang lain yang pergi. Secretary General, Vice President, Deputy President. Selalunya saya akan bagi. Saya tidak akan pergi seorang. Itu style saya lah, style saya. Minta izin lah kita tutup perbincangan kita ni dengan galakan daripada Cik Din untuk penonton kita Ya. join persatuan. Baik, okey.
saya menyerulah semua para belia lah yang berumur bermula daripada 18 hinggalah 30 terutamanya, sila daftarkan diri anda di dalam apa jua penglibatan belia lah, persatuan belia, sama ada berbentuk beruniform ataupun yang tidak. Sila, sebab itu adalah merupakan jangka masa yang panjang untuk anda pergi jauh lagi dalam mengharungi kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan. Sebab tanpa melalui proses begini, anda akan ketinggalan dari sudut terutama jadi sosial dan juga ketahanan daya diri sendiri. Ketahanan daya diri dan juga akan mencapai satu kepuasan diri juga. Itu yang saya ingin bagi tahu kepada semua. Kerana itu memain peranan yang besar dalam hidup anda di masa hadapan. Okey. Terima kasih Cik Din, Zaidi, Salman dan juga Mio. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Selamat berbuka.